berjalan dengan langkah pendek dan kaki diseret. Kejatuhan boleh menyebabkan kecederaan serta mengurang keyakinan warga emas untuk bergerak secara berdikari. Oleh itu, kami membangun Gadget Innovation, alat amaran awal yang membantu warga emas membetulkan langkah sebelum terjatuh. Inilah Gadget Innovation, alat keselamatan pintar yang dipasang pada kasut untuk mengesan corak berjalan pengguna. Prototipe ini menggunakan Microbit sebagai otak utama, Active Piezo Buzzer sebagai sistem amaran, AAA battery pack sebagai bekalan kuasa dan shoe grip untuk dipasang pada kasut. Dengan kos keseluruhan sekitar RM20, inovasi ini mampu dimiliki. Guardian menggunakan konsep kinematik. Akselerometer pada Microbit mengukur pergerakan dan daya yang berlaku semasa berjalan. Sistem memantau Z-axis displacement, iaitu pergerakan kaki ke atas jika daya angkatan tidak melepasi paras selamat, dan keadaan ini berlaku selama 3 langkah berturut-turut. Microbit mengenal risiko shuffle gate. Secara automatik, Active Piezo Buzzer akan berbunyi 2 kali sebagai amaran Lift Your Feet. Pengguna utama Gadget Innovation ialah warga emas, khususnya mereka yang mengalami masalah shuffle gate. Kami percaya teknologi bukan sekadar mencipta inovasi, Tetapi menghasilkan penyelesaian yang mampu melindungi keselamatan. Guardian Innovation. Every step protect every